Sebelum pusingan mereka dilepaskan sekarang ini permulaan baik di bahagian hadapan. Berdahulu pole position 15 yang berada di hadapan sekarang ini. Mendahului itu selekor pertama berada di depan Haidar Nur Akmal Muhammad Zaki. Bermula dengan begitu baik dengan Syahuzaifi Adli Syafendi yang berada di kedudukan tempat yang kedua sekarang ini. Nombor 2 yang terlihat masuk itu adalah Ahmad Jebat Zulkarnain yang naik tempat yang ketiga. Hafiq dah berada di tempat yang keempat. Dia bermula di petak yang keempat. Dari kedudukan tidak berubah untuk Afiq Hamdan, tapi di belakangnya kita akan cari di mana nombor 16 Ahmad Al-Zakir Zufairi yang bermula dari petak yang ke-7. 8 selekor semuanya akan dilalui oleh pelumba dalam lingkungan 52 saat catatan masa yang mereka lakukan sewaktu sesi kelayakan. Dan keadaan litar begini dalam 54-55 saat catatan masa yang dilakukan oleh pelumba untuk menamatkan lap yang pertama bagi perlumbaan ini. Dan di hadapan masih lagi Haidar Nur Akmal yang di hadapan, tapi kedudukan dalam perlumbaan 26 yang akan masuk itu adalah Syahuzaifi Adli Syafendi. Dalam kita menyaksikan untuk perlumbaan kali ini, dapat kita saksikan kedudukan di tempat yang ketiga juga cukup menarik. Ahmad Jebat Zulkarnain bersaing hebat bersama dengan Muhammad Hafiq Hamdan. Dan kita dapat perhatikan jantan nombor 26 Syuzaili dan juga Haidar masih lagi bersaing. Ada pecah kelompok di situ sedikit. Ada perbezaan setelah mereka memasuki berbaki 9 lap saja lagi. Perebutan di tempat pertama, tempat kedua, dan ada juga 3-4 pelumba berebut untuk kedudukan di tempat yang ketiga. Nampak Afiq Hamdan yang agak berhati-hati sedikit ke tempat yang keempat. Tapi di hadapan Syahuzaifi yang mendahului Haidar sekarang ini. Jebat telah pun sampai di tempat yang ketiga. Dan kedudukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang rapat 6 pelumba teratas termasuk Ahmad Al-Zakir Zufairi yang berada di kedudukan tempat yang ke-6 sekarang ini. Dia berjaya untuk meminta Ahmad Mizuri dan Ahmad Nizam untuk naik tempat yang ke-5. Ini 6 pelumba teratas, baru ada gap sedikit. Baru ada Zakwan Anas dan Danish Rifki Yusnizam tempat 7 dan tempat yang ke-8 di belakang mereka. Satu dan 2 Syahuzaifi, Haidar Nur Akmal. 0.2 saat saja antara kedua pelumba ini. Ahmad Jebat mengikuti rapat di belakang dengan Ahmad Hafiq Hamdan. Tidak mahu melakukan kesilapan dalam hujung musim ini. Ketutupan mata sangat penting buat mereka, sangat penting untuk pendahulu keseluruhan. Dan kedudukan Ahmad Al-Zakir Zufairi di tempat yang ke-5 sekarang ini. Kedudukan rapat antara 6 pelumba di hadapan. Haidar akan cuba memintas untuk masuk menuju ke selekor yang kedua. Haidar berjaya untuk melepasi, tapi dapat kembali di selekor oleh Syahuzaifi untuk naik kembali tempat yang pertama. Saya nampak seperti 16 yang cuba untuk masuk 15 itu adalah Haidar. Kedudukannya berubah kan nombor 2 Jebat dan naik tempat yang kedua sekarang ini. Kita dapat saksikan juga persaingan cukup menarik dalam situasi ini. Jebat di tempat kedua, Haidar Nur Akmal berada di tempat ketiga. Nampaknya Afiq kekal di tempat yang ke-5 ketiga. Perebutan 1, 2, 3, 4 cukup sengit, melibatkan ada 6 pelumba di situ. Di sini mereka perlu berhati-hati, perlu merakas strategi yang cukup baik supaya tidak berlaku apa yang terjadi pada perlumbaan yang pertama tadi. Dan kita lihat sekarang 7 pelumba ya telah menjadi 7 pelumba kumpulannya. Zakwan Anas Azizul Khairi dengan pelumba tempat yang ke-7, tempat ke-8 jauh sikit di belakang. Oh! Dah terjatuh seorang pelumba. Itu Ahmad Jebat Zulkarnain. Jebat yang terjatuh. Jebat telah pun naik tempat yang kedua tadi. Dan ini merubah kedudukan kerana Afiq yang naik tempat yang kedua sekarang ini. Ahmad Hafiq Hamdan yang naik tempat yang kedua di belakang Haidar Nur Akmal. Syahuzaifi pun telah turun ke belakang sekarang. Jebat akan cuba untuk kembali. Kita saksikan sekali lagi di selekor Jebat yang cuba, dia yang hilang kawalan dan melanggar sedikit Syahuzaifi Adli Syafendi. Sebab itu kedudukan Haidar yang berjaya merampas tempat yang pertama. Jadi 1 Haidar Nur Akmal, 2 Ahmad Hafiq Hamdan, 3 Ahmad Al-Zakir Zulfairi sekarang rapat di belakangnya Ahmad Mizuri tempat yang keempat, 5 Zakwan Anas
dengan Saud Zaifi di tempat yang ke-6 buat masa ini. Tempat yang ke-7 jauh sedikitlah Dennis Rifki Yus Nizam yang mulai rapat di belakang nombor 26 Saud Zaifi, Adli Syafendi. Di depan kita boleh nampak 15 Haidar Nur Akmal bersama dengan Afiq Hamdan. Afiq dipintas oleh Al-Zakir Zufairi sekarang ini. Kedudukan berubah dengan Al-Zakir Zufairi yang tinggalan jauh di belakang Afiq tadi. Ini kedudukan semasa Afiq 152 dengan 117 untuk Al-Zakir. Kita dapat saksikan ketika ini persaingan cukup sengit antara pelumba. Berbaki lagi 4 pusingan untuk kita saksikan. Di sini itu menjadi peluang terbaik untuk Al-Zakir Zufairi dan juga Haidar Nur Akmal. Dia perlu menjalankan kedudukan dari pelumba di tempat ketiga dan juga di tempat yang keempat. Di tempat ketiga ini adalah Ahmad Musaidin. Manakala di tempat yang keempat adalah milik pelumba Syazaifi yang masih lagi berada menghorungi 4 pusingan seketika ini. Seketika Zakir Zufairi yang berada di hadapan, tapi sekarang Haidar kembali mengambil kedudukan di tempat yang pertama dengan Afiq di tempat yang kedua. Afiq tenang saja mengikori, dia tidak mahu untuk attack dengan 4 pusingan lagi yang tamatkan. Belakang Ahmad Muizuddin di tempat yang ketiga sekarang ini. Mereka sampai untuk sekali lagi kita lihat Afiq dengan 156 mata. Semakin jauh kedudukan Afiq sekarang ini, tapi belum untuk gelaran juara lagi kerana ada 50 mata maksimum untuk mereka rebut di Batu Kawan dan di Johor Bahru. 15 Haidar Nur Akmal dan di depan, di belakangnya Ahmad Muizuddin yang merampas kedudukan dari Afiq Hamdan. Afiq akan cuba untuk kembali berada di hadapan. Buat Al-Zakir Zufairi, dia perlu berada di hadapan Afiq Hamdan dan mengharapkan Afiq Hamdan untuk dapat menamatkan perlombaan pada kedudukan yang tinggi untuk perbezaan dan mengurangkan jarak daripada mata. 149-108 sekarang. Perbezaan mata antara kedua pelumba 41 mata. Kita ada maksimum 50 selepas ini. Masih belum ada boleh gelaran juara untuk Afiq Hamdan, tapi itu adalah bekalan yang cukup kuat untuk Afiq Hamdan untuk dia bawa. Wah, terkena sedikit tadi di antara Saud Zaifi dan Haidar Nur Akmal. Sementara di depan kedudukan Ahmad Muizuddin, Ahmad Nizam yang berada di hadapan di tempat yang pertama. Sekarang dia mendahului lap yang ke-8 buat kali yang pertama mendahului perlumbaan ini dengan Afiq Hamdan mulai garang sedikit di naik tempat yang kedua dalam 2 lap yang terakhir ini. Di belakang Saud Zaifi, Adli Syafendi yang tadi mendahului perlumbaan berada di kedudukan tempat yang ketiga. Dia mendahului dalam 4 pusingan yang pertama. Baru Dennis Rifki Yus Nizam melakukan masa terpantas derita 54.9 saat di tempat yang ke-6 sekarang ini. Dan juga kita dapat lihat bagi perebutan di tempat yang ke-6 dan juga tempat yang ke-7 melibatkan 2 pelumba, Dennis Rifki dan juga Zakwan Anas bersaing untuk ketika dan mereka dapat mengampiri untuk last lap. Ini lap yang terakhir penentu untuk kejuaraan pada kali ini. Ya, Muizuddin yang berada di hadapan. Afiq Hamdan akan cuba untuk berada di hadapan tempat yang pertama. Saud Zaifi Adli di tempat yang ketiga sekarang ini. Afiq akan mencuba untuk masuk tapi dapat ditutup baik oleh Ahmad Muizuddin. Tak benarkan Syafiq untuk benarkan Afiq untuk melepasinya. Tapi 1, 2, 3 dan 4 yang rapat kedudukan di antara pelumba. Masih ada peluang untuk Afiq Hamdan. Sama dia mau mencuba ataupun cukup sekadar tempat yang kedua untuk Ahmad Afiq Hamdan. Di belakangnya sekarang ini Zakir Zufairi telah pun rapat berada di belakang. Dia perlu untuk rapat di belakang Afiq Hamdan untuk memastikan tidak begitu jauh lagi dalam kutipan mata keseluruhan. Menoleh ke belakang 20 di depan Muizuddin dan juga Afiq Hamdan. Afiq hilang kawalan seketika tadi oleh pelumba berada di hadapan dan sama-sama terlebih dahulu antara Muizuddin dan Afiq. Muizuddin sampai perbezaan 0.066 saat di hadapan Afiq Hamdan, walaupun Ahmad Muizuddin dan Ahmad Nizam tadi hilang kawalan sedikit di penghujung sewaktu dia selekoh yang terakhir. 43 mata perbezaan. Masih belum gelaran juara lagi, tapi sudah bekalan yang cukup selesa yang akan dibawa oleh Ahmad
Afiq Hamdan di tempat yang pertama. Muhammad Zakir Zufairi berjaya menamatkan perlumbaan di tempat yang ketiga. Kejayaan yang baik untuk Zakir. Sekurang-kurangnya dapat terus memberikan tekanan kepada Afiq Hamdan. Di tempat yang kedua, Afiq pun sedar tadi kedudukan ini sudah juga baik untuk dirinya. Sementara bagi Ahmad Muizuddin, di kemenangan yang pertama bagi musim ini, Muhammad Zakir Zufairi tempat yang ketiga. Susunan perlumbaan, Ahmad Muizuddin, Ahmad Nizam berada tempat pertama. 2 Muhammad Afiq Hamdan, 3 Muhammad Zakir Zufairi, 4 Sahu Zaifi Adli Syafendi, 5 Zakwan Anas Azizul Khairi, 6 Danish Rifki Rusnizam, 7 Haidan Nur Akmal, Muhammad Zaki, 8 Mbok Danish Muhammad Rizwan.